Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izinnya kita dapat sama-sama hadir ke majlis ilmu, satu taman daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Datang ke majlis ilmu pada saya lah satu ibadah yang paling senang dan paling bermanfaat lah untuk kita warga emas ni. Betul tak? Tak payah buat apa-apa kan. Kita datang, duduk, tapi Masya Allah pahalanya subhanallah tak boleh nak gambarkan kan. Bayangkan kita pergi ikut satu jalan tu, kerana tujuannya nak cari ilmu, Allah dah mudahkan satu jalan ke syurga. Kemudian dalam kita duduk berjalan dan duduk tu, malaikat duduk rendahkan sayap dia, duduk menaungi kita. Walaupun kita tak nampak dan tak rasa, tapi ada para malaikat yang duduk, dikata merendahkan sayap. Bukan saja tu, merendahkan sayap, memohon ampun. Memohon ampun untuk orang yang duduk kat sini. Masya Allah, tak boleh nak gambarkan kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala punyalah bangga dengan orang yang ada dalam majlis ilmu ni. Dia isytiharkan nama semua kita seorang demi seorang di sisi malaikat, kan, depan malaikat. Kata diviralkan lah, nama kita ni popular di kalangan malaikat. Siapa yang isytihar? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Masya Allah. Jadi tak kisahlah orang tahu ke tak tahu ke kita datang ni kan. Daripada kita duduk tidur kat rumah tu kan, Masya Allah, tak ada orang kata tak boleh nak. Pergilah mana-mana majlis ilmu, janganlah rasa berat hati kan. InsyaAllah tak banyak pun sikit akan ada Allah bagi kita manfaat kan, manfaat ilmu tu selain daripada yang pahala tu. Kalau tak dapat apa-apa pun kan, kalau tak dapat apa-apa pun pahala dah dapat insya-Allah. Sebab ada satu hadis tu, malaikat bagi Allah bila malaikat bagi tahu orang yang berada dalam majlis ilmu ni, dan Allah kata aku ampunkan orang yang berada di situ. Malaikat bagi tahu, dia kata ada si fulan tu, dia datang ke nak belajar pun. Kan dia kebetulan je singgah. Kata mungkin kebetulan singgah apa, berteduh ke kan, singgah apa nak jumpa kawan kat situ ke, sementara dia habis tunggulah kan. Jadi dia tak datang, walaupun dia bukan tujuan nak datang belajar, tapi dia singgah aja tu pun dia turut dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Mana nak cari tu kan. Jadi orang kata macam kita ni kalau nak pergi buat kerja lain tu dah susah kan. Nak pergi cari duit pun duit dah cukup lah nak hidup kan. Walaupun tak kaya raya, setakat nak makan, pakai tu kira dah berlebih lah kan. Boleh bagi sumbangan lagi kat Palestin tu. Kan mereka yang tak ada makanan, tak ada pakaian, ya, banyak baby yang tak ada susu, dan lebih lagi dapat pulang tu bukannya pulang ada rumah nak duduk, rumah pun dah hancur. Masya Allah kan. Jadi Allah Akbar, kita ni Allah bagi rezeki yang sangat paling berlimpah. Alhamdulillah. Jadi itulah kebaikan, nikmat yang Allah bagi pada kita, yang
sedikit sebanyak tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita cari ruang-ruang untuk menambahkan lagi pahala sebagai bekalan kita yang tak lama lagi dah ni kan. Tak lama lagi dah. Tunggu masa, tunggu giliran. Okey, jadi kita akan sambung bab li'an hari ni, bab li'an, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ada yang bagi salam kat situ. Okey. Okey, jadi kita masuk bab li'an. Bab li'an, dan kita dah bacalah sepintas lalu pengertian li'an. Jadi saya ulang balik sedikit sebanyak takrif li'an ni, ya, takrif li'an. Jumpa ya? Semua jumpa ya? Bab li'an. Okey, li'an daripada segi bahasa bermaksud menghalau dan menjauhkan. Itu makna bahasa dia. At-tardu, kata halau, buang. Antaranya kata-kata laknatullah, berarti Allah menghalau dan menjauhkan. Itu dari segi bahasa, ya. Dinamakan li'an kerana jauhnya suami isteri di antara satu sama lain. Li'an daripada segi istilah ialah beberapa perkataan tertentu yang digunakan sebagai hujah oleh orang yang terpaksa menuduh orang yang mencemarkan tempat tidurnya dan memberi malu kepadanya sebagai berzina. Ini makna suami lah tuduh isteri tu, ya. Dinamakan li'an kerana perkataan-perkataan yang digunakan itu mengandungi maksud menghalau dan menjauhkan, yakni li'an. Juga kerana kedua-dua pihak yang melakukan li'an menjauhkan diri antara satu sama lain disebabkan li'an yang dilakukan. Jadi kalau kita perhatikan, ya, li'an ni makna dia menjauhkan, menghalau. Kita bayangkan bila kita sebut laknat tu, siapa yang halau kita? Laknatullah, kan, kita kata-kata laknatullah. Bila kita kata laknatullah, maknanya Allah laknat seseorang, maknanya Allah jauhkan dia, singkirkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bayangkan, ya, kalau katakan kita kat dunia ni, kalau kena buang daerah, kalau katakan kena buang negeri, orang yang kena buang daerah, buang negeri, dia pergi tempat lain, mungkin dia dapat perlindungan di situ. Nampak tak, kan? Dulu-dulu kan, kalau kita kata buang daerah, kalau dulu kat Kelantan tu buang daerah, hantar ke hulu Kelantan sana, kan, ke hulu kat Gua Musang, tempat jin bertendang, orang kata. Kan, masa tu memanglah hutan Gua Musang tu, buang daerah daripada Kota Baru hantar ke Gua Musang, kira dah jauh sangat dah tu. Tapi pergi Gua Musang tu dia boleh buka tanah kat situ, kan? Buka perkampungan baru, lama-lama jadi maju dah Gua Musang. Itu nak cerita perkataan jauh, halau tu. Tapi kalau Allah yang halau, kan, Allah yang jauhkan kita daripada rahmat Allah, rahmat dia, kita nak bergantung kat mana? Kita nak bergantung kat siapa? Sama ada di dunia dan di akhirat. Maknanya kalau kita ni dah dijauhkan daripada rahmat Allah, kita nak harap rahmat siapa? Ada? Tak ada, kan? Kira hukuman paling berat lah kalau Allah dah laknat tu. Allah dah singkirkan kita, tak akan dapat rahmat, tak ada kasihan belas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah nak seksa tu, seksa habis-habis, tak ada kesian dah, tak ada maaf bagimu. Itu perkataan laknat, ya. Sebab itu kena tahu apa perbuatan-perbuatan yang boleh mengundang laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, itu asal perkataan li'an tu, ya, daripada perkataan laknat yang bermakna menjauhkan.
Dia kata at-tardu min rahmatillah, maknanya dihalau, dijauhkan, disingkirkan daripada kasihan belas Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu kita sambung hari ni. Hikmah disyariatkan li'an. Hikmah ni selalunya ya, hikmah ni jarang disebut direct dalam Quran dan hadis. Kan, bila Allah suruh sesuatu atau larang sesuatu, ada yang Allah sebut hikmah dia. Kan, tapi ada yang Allah tak sebut. Contoh, kalau Allah tak sebut, maknanya manusia duk fikirlah kenapa Allah suruh ni, kenapa Allah larang ni. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia kuasa nak suruh apa saja, nak larang apa saja, tapi Allah dia tak buat perkara sia-sia. Biasanya kalau Allah suruh ke, Allah larang ke, tujuannya ialah untuk kebaikan manusia. Kan? Jadi kadang-kadang bila Allah suruh, Allah cakap kenapa. Kan? Tapi tak semua. Contoh yang Allah cakap apa? Kutiba alaikumusiyam, kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa? La'allakum tattaqun. Itu hikmah dia. Kenapa Allah suruh puasa ni? Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Gitu. Begitu juga solat, kan? Allah kata wa aqimis solah, dirikanlah solat. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada fahsyat, perbuatan jahat, keji dan munkar. Itu ada hikmahnya. Solat tu tujuannya ialah supaya kita terhalang daripada melakukan perbuatan yang keji, yang munkar. Kenapa orang solat duk buat jahat lagi tu? Kan? Jadi maknanya dia kena tengok betul-betul lah dia solat sebagaimana yang Allah suruh ke tak. Takut ada apa-apa yang tak sempurna pada solat dia, kan? Sebab tu tak berkesan. Kan? Macam kita makan ubat lah, kan? Kata kenapa duk makan ubat tak ada kesan pun. Rupa-rupanya kita kena makan 2 biji, kita baru ambil separuh. Mana nak kesan? Macam itulah contohnya. Kan? Puasa selalu, kan? Tapi tak takwa-takwa pun. Tak takut Allah pun, kan? Langgar senang-senang je yang Allah larang tu, kan? Jadi kena tengoklah penghayatan puasa tu macam mana. Gitu kan. Jadi bab li'an ni, antara hukum yang Allah tak cakap hikmah. Bila Allah tak cakap hikmah, maka manusia fikirlah. Manusia fikir. Jadi bila hikmah ni hasil daripada fikiran manusia, jadi dia tak semestinya betul. Itu yang dia boleh fikir. Kita boleh setuju, boleh tak setuju. Itulah saya nak cerita. Kalau kata hikmah tu Allah dah cakap macam la'allakum tattaqun, itu kita kena yakin. Puasa mesti boleh jadikan kita orang takwa, sebab Allah dah letak target macam tu. Kalau tak takwa lagi, tak timbul takwa dalam diri kita dengan dah puasa berbulan-bulan ni, kita kena review puasa kita. Kan? Begitu juga solat. Bila Allah dah cakap dah solat tu boleh mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau kita dah solat berpuluh-puluh rakaat, dah sehari solat sunat, kan? Tak cegah-cegah juga. Masih lagi seronok je buat tak elok ni. Jadi kena review solat. Jadi yang ini difikirkan oleh fuqaha. Mungkin pendapat dia kita boleh setuju. Kalau kita tak setuju, tak ada masalah, ya. Bukan nak lawan, ni bukan lawan ulama, ya. Kalau ulama, sebab tu saya jelaskan begitu. Jadi kalau hasil pemikiran, mungkin kita ada pandangan yang berbeza. Okey, tak apa, setuju pun tak ada masalah, tak setuju pun mungkin ada pandangan yang lebih baik. Bukan nak ajar suruh lawan ulama, tak. Saja nak buka pemikiran, kan. Okey, hikmah disyariatkan li'an.
Hukum li'an berbeza kandungan hukum qazaf. Qazaf apa dia? Menuduh perempuan yang suci berzina, kan? Okey, dalam hukum qazaf ni kena ingat bila sebut qazaf tu terus terbayang apa dia, ya? Dalam hukum qazaf, penuduh dikenakan hukuman kesalahan hudud, dan secara hukumnya tertuduh disabitkan tidak melakukan kesalahan yang dituduh oleh penuduh. Okey, qazaf iaitu orang dia tuduh seorang perempuan berzina, kemudian dia tak bawa 4 saksi. Bila dia tak bawa 4 saksi, maka dia dikenakan hukuman, dan orang yang dituduh dengan sendirinya dianggap tidak bersalah. Itulah dia kata, tidak melakukan kesalahan yang dituduh oleh penuduh. Dengan sendirinya yang dituduh itu suci. Contoh yang ketaranya yang munafik tuduh Aisyah itulah, kan? Tuduh Aisyah tu. Jadi mereka tak ada 4 saksi, maka penuduh itu dihukum dengan hukuman sebat 80 kali, dan secara otomatiknya Aisyah memang tak bersalah. Okey, apakah hikmah di sebalik perbezaan ini? Jadi kalau bab li'an, yang menuduh siapa? Suami. Yang dituduh isteri. Jadi bila suami tuduh isteri, dia berbeza dengan lelaki lain tuduh perempuan lain, kan? Seorang lelaki tuduh perempuan yang bukan isteri dia. Jadi kalau seorang lelaki tuduh perempuan yang bukan isteri dia dan dia gagal bawa 4 saksi, dia kena hukum 80 kali sebat. Dan perempuan yang dituduh itu dengan sendirinya tidak dianggap bersalah, tidak dikira bersalah. Jadi dalam bab li'an ni, suami tuduh isteri. Jadi bila suami tuduh isteri, dia tidak diwajibkan bawa 4 saksi. Itu bezanya. Tapi dia bersumpah. Okey, nanti kita akan baca. Jadi apakah hikmah di sebalik perbezaan ini? Kenapa suami tak wajib bawa 4 saksi tu? Tak macam orang lain tuduh perempuan tu, kan? Kenapa suami yang menuduh isterinya berzina tidak dikenakan hukuman qazaf? Jadi walaupun dia tak bawa 4 saksi dan tidak dikenakan hukuman sebat 80 kali. Okey. Jawapannya, dia kata, seorang lelaki yang tidak bergelar suami tidak akan berada dalam keadaan terpaksa menuduh orang lain berzina, sama ada dia berada di pihak yang benar atau tidak. Macam kata orang lelaki biasa, kan? Apa tujuan dia nak tuduh perempuan tu berzina? Tak ada kaitan dengan dia. Itulah dia nak cakapnya, seorang lelaki yang tak bergelar suami. Maknanya kalau dia tak ada kaitan pun dengan perempuan tu, jadi tak ada keperluan dia nak tuduh orang tu, kecuali dia jahat je lah, kan? Nak malukan orang, kan? Gitu. Malah adab Islam menuntut supaya seseorang Muslim menutup keaiban dan keburukan orang lain yang terdedah kepadanya. Islam berpada dengan memberi nasihat secara diam-diam tanpa diwar-warkan kepada orang awam. Jadi maknanya kalau seseorang itu dia tahulah katakanlah orang lain berzina tu, jadi dia tak payahlah nak war-warkan. Tambah-tambah dia tak ada saksi. Jadi cukuplah dia pergi nasihat orang tu, kan? Dan itulah, kalau tak boleh nasihat pun dia diam je lah. Okey, walau bagaimanapun, bagi seorang suami, dia kata, bagi seorang suami, dia seolah-olah terpaksa mendedahkan hakikat yang berlaku dan perzinaan yang dilakukan oleh isterinya. Kerana perbuatan isterinya telah mencemarkan tempat tidurnya dan menconteng arang ke mukanya. Ia menjadi alasan yang dibenarkan oleh syarak
untuk suami berpisah dengan isterinya. Jadi dia kata kalau suami katalah dia nampak isteri dia kan adalah suatu perbuatan yang sangat-sangat terkutuk tu, jadi mungkin dia tak boleh nak pendam begitu saja kan. Dia nak kata nak kekalkan hubungan dengan isterinya pun dia rasa tak boleh dah kan, dah tidur dengan lelaki lain. Jadi seolah dia terpaksa mendedahkan. Jadi makna Islam tidak melarang. Jika suami berpisah dengan isterinya melalui cara talak, dia pasti terjerumus ke dalam kezaliman lain. Ketika itu dia terpaksa menyerahkan sepenuhnya mas kahwin isterinya tanpa mempunyai sedikit pun hak terhadapnya, sedangkan perpisahan yang berlaku disebabkan perlakuan buruk isterinya. Jadi dia kata ini alasan dia lah, kalau suami dah terserempak, dah terdampak isteri buat curang, kalau dia nak senyap-senyap diceraikan gitu, jadi dia bila dicerai tak tahu sebab apa, jadi dia kena bayar mut'ah. Gitu, mut'ah kan. Jadi mut'ah tu mungkin banyak kena bayar. Dulu dia pernah bagi mas kahwin seekar kebun ke, mungkin mut'ahnya banyak tu juga habis. Dah lah perceraian itu bukan kehendak dia pun, tapi sebab kejahatan isteri dia. Jadi maknanya seolah-olah dia hilang hak. Tapi kalau syariah beri dia peluang untuk li'an macam ni, dia tak payahlah bayar mut'ah tu. Okey. Oleh itu, satu peraturan khusus diperlukan bagi menghadapi keadaan ini. Melalui peraturan ini, kedua-dua pihak akan mendapat keadilan dan tidak ada pihak yang menjadi korban. Berlainan pihak satu lagi menjadi korban kezaliman pihak satu lagi. Peraturan tersebut ialah hukum li'an yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Dengan ini kamu dapat mengetahui hikmah seorang suami menuduh isterinya berzina apabila ia dilakukan berdasarkan garis panduan yang digariskan oleh syariat Islam. Suami tidak akan dikenakan hukuman hudud menuduh berzina. Manakala kesalahan qazaf, penuduh boleh dikenakan hukuman qazaf kerana tidakkan dusta yang dilakukan, juga kerana dia tidak menghiraukan tuntutan menutup keaiban orang-orang Islam. Suami pula seboleh-bolehnya dia tidak mahu menuduh isterinya berzina secara dusta disebabkan pendustaan tersebut bagaikan menconteng arang ke muka sendiri dan menjatuhkan maruahnya. Suami dibenarkan membuka pekung isterinya. Pekung ke pekung? Pekung. Membuka pekung isterinya kerana jika beliau tidak berbuat demikian, ia bagaikan menconteng arang ke muka sendiri. Tindakannya itu juga boleh menjatuhkan maruah dan kredibilitinya di kalangan masyarakat. Jadi kalau dia tak buka, dia kata mungkin orang tuduh dia jahat, zalim, ceraikan isteri tanpa sebab ke apa. Jadi ini alasan yang dikemukakan oleh penulis ni kenapa ada hukum li'an. Okey. Hukum menuduh isteri berzina. Suami berhak menuduh isterinya berzina jika dia mengetahui isterinya telah berzina atau mempunyai sangkaan ataupun zon. Zon ni maknanya sangkaan yang lebih berat kepada betul lah. Okey. Yang kuat, zon yang kuat bahawa isterinya berzina seperti padanya jelas isterinya berzina dengan seorang lelaki, di samping dia sendiri melihat mereka berdua-duaan di tempat tertutup. Suami diharuskan menuduh isteri berzina jika isterinya tidak mengandung akibat perzinaan tersebut. Okay. Jika isteri mengandung dan suami mengetahui anak tersebut bukan anaknya, dia wajib menuduh isterinya berzina
dan menafikan kandungan tersebut adalah anaknya. Ini kerana tidak menafikan kandungan tersebut sebagai anaknya memberi makna dia mengakui anak tersebut adalah anaknya. Okey, memperakui kandungan sebagai anaknya sendiri sedangkan sebenarnya tidak adalah haram, sebagaimana haramnya menafikan hubungan keturunan nasab dengan anaknya sendiri. Jadi maknanya kalau isterinya mengandung anak dia tapi dia tak mengaku, itu haram. Begitu juga kalau dia tahu isterinya mengandung bukan anak dia dan dia mengaku, itu pun haram. Sama-sama haramnya. Jadi persoalannya bagaimana cara untuk mengetahui kandungan tersebut bukan anaknya. Caranya ialah apabila dia belum lagi menyetubuhi isterinya. Itu satu cara lah. Dia kahwin, terus duduk jauh, tengok-tengok isterinya mengandung. Kerana dia lah kan, dia tak pernah bercampur pun. Ataupun isterinya melahirkan anak kurang daripada 6 bulan dari tarikh persetubuhan. Kan kita tahu sebelum ni kita sebut tempoh mengandung minimum 6 bulan kan. Jadi belum cukup 6 bulan dah beranak. Okey. 6 bulan adalah tempoh hamil yang minimum. Ataupun isteri melahirkan anak selepas 4 tahun berlakunya persetubuhan. Ini kerana 4 tahun adalah tempoh hamil yang maksimum. Ini tak tahulah mana dia dapat bukti tempoh mengandung 4 tahun kan. Kita tak pernah lah kan. Kalau kita lepas kalau overdue beberapa minggu pun doktor dah wallahu a'lam. Tu dia tak ada riwayat yang sahih lah. Itu orang kata cakap-cakap kan. Tak apalah dia nak cakap macam tu kan. Apabila isteri melahirkan anak dalam keadaan di atas, ternyatalah anak tersebut bukan anak suaminya. Ketika itu suami wajib menafikannya supaya anak tersebut tidak mempunyai hubungan keturunan atau nasab dengannya. Ini keadaan, maknanya dia kata kalau isteri dia tahu isterinya berzina tapi dalam keadaan isterinya tak mengandung, maka dia harus buat tuduhan tu. Tapi kalau isterinya mengandung dan ada tanda-tanda bukan daripada benih dia, ataupun isterinya melahirkan anak dan ada bukti ataupun tanda-tanda yang menunjukkan bukan daripada keturunan dia, maka dia kata dia wajib buat ni lah, melepaskan diri dia daripada tu. Okey. Cara suami meli'an isteri. Jadi macam mana cara? Suami boleh dikenakan hukuman qazaf jika dia menuduh isterinya berzina melainkan dia membawa bukti. Buktinya ialah 4 orang saksi termasuk dirinya sendiri. Ini kalau ikut hukum qazaf. Belum ada hukum li'an lagi ni. Kalau ikut hukum qazafnya, bila seseorang itu tuduh orang lain berzina dan dia tak ada 4 saksi, maka dia kena hukuman. Okey. Inilah hukum qazaf secara umumnya. Nabi SAW bersabda kepada Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu sewaktu dia menuduh isterinya berzina. Jadi ada pernah berlaku zaman Nabi SAW, selepas turun ayat 4 surah An-Nur tu kan, lepas turun ayat 4 surah An-Nur, wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Orang yang menuduh perempuan-perempuan muhsan berzina kemudian dia tak bawa 4 saksi, sebatlah 80 kali. Jadi selepas turun ayat tu, ada satu peristiwa, seorang lelaki ni nama dia Hilal bin Umayyah, dia datang mengadu kepada Rasulullah SAW bahawa isterinya berzina. Dia terserempak. Kan dia terserempak. Tengok sendiri, dengar dengan telinga sendiri.
Dia pergi mengadulah pada Rasulullah kan. Jadi berdasarkan ayat tadi, Rasulullah kata bukti. Bagilah bukti 4 saksi lah. Atau kamu dikenakan hukuman hudud. Nak sebablah di belakang kamu. Kan? Itu dia kata bawa bukti ataupun sebab belakang kamu. Kan? Jadi Hilal berkata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau membawa kebenaran, aku bercakap benar. Kan? Dia yakin Allah pasti akan menurunkan wahyu yang membebaskan aku daripada hukuman qazah. Dia yakin. Macam tu. Ya. Jadi kita tengokkan peristiwa ni, nak ceritanya zaman Nabi pun bukan semua orang maksum. Kan, walaupun secara umumnya masyarakat itu baik, tapi bukanlah makna kejahatan sifat. Bukan makna kejahatan sifat. Ada juga yang jahat tu. Syaitan kan. Dia tak pencen, dia tak cuti. Kan? Zaman tu pun ada kejahatan. Itu satu. Yang kedua, kita tengok macam mana sahabat Nabi SAW, Hilal sebagai suami. Orang Arab kan, dia agak baru dengan Islam kan. Dan orang Arab ni memang terkenal dengan perangai cepat bertindak kan, semangat. Betul tak? Orang Arab ni dia punya sifat menjaga maruah diri tu sangat tinggi. Kan, sangat cemburu. Jadi bila dia terserempak dengan isterinya, dengan bersama lelaki lain, macam mana iman dia boleh kawal perasaan dia tak bertindak? Kalau ikut perangai orang Arab ni, jumpa pancung terus berdua tu. Kan? Tapi dia tak bertindak, ikut nafsu. Tapi dia pergi mengadu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila dia mengadu, Rasulullah kata bawa buktilah, atau kamu kena sebat. Jadi maknanya nak cerita, yang menetapkan hukum tu bukan Rasulullah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah cuba melaksanakan hukum yang Allah turunkan dalam Quran. Jadi pada masa itu yang ada ialah siapa yang menuduh bawa 4 saksi. Kalau tak ada, sebatlah. Rasulullah tak boleh nak pindah. Sebab itu ketentuan Allah. Kan? Tapi Hilal ni dia sangat yakin dia benar. Jadi dia kata, aku yakin Allah akan turunkan wahyu untuk membantu aku. Jadi kita boleh belajar kat situ banyak perkara kan. Jadi Rasulullah dia tak buat hukum yang menetapkan hukum halal ke haram, sebab ke tak sebab, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu taat pada Rasulullah itu taat pada Allah kan. Sebab bukan hukum daripada dia. Okay. Jadi dah duduk gitu, Allah pun turunlah ayat. Kan, Allah telah menurunkan hukum li'an, dan ia adalah cara untuk suami menyelamatkan diri daripada dikenakan hukuman qazaf. Wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Ayat muka sebelah ni ada. Ya. Ya, Allah telah menurunkan hukum li'an, dan ia adalah cara untuk suami menyelamatkan diri daripada dikenakan hukuman qazaf apabila menuduh isterinya berzina. Kalau begitu, bagaimana li'an dilakukan? Jadi cara melakukan li'an dilakukan di hadapan hakim, dengan dihadiri oleh sekumpulan manusia. Disunatkan dihadiri oleh ketua-ketua masyarakat dan orang-orang soleh, dan dilakukan di masjid, di tempat yang tinggi seperti di atas mimbar dan sebagainya. Ketika itu suami hendaklah berkata, kalau kita sekarang mahkamah lah ya, aku naik saksi demi Allah
aku berada di pihak yang benar terhadap dakwaanku bahawa isteriku Sianu binti Sianu berzina, dan anak ini jika telah beranak atau dalam kandungan adalah anak zina, bukan anak aku. Gitu lagi. Tapi kita tengok di sini, dia tak payah tuduh lelaki lain, lelaki tu. Jadi dia cuma cakap isteri dia juga, dia tak boleh cakap dia berzina dengan fulan bin fulan. Itu maknanya tuduhan lain pula. Dia tak boleh sentuh. Jadi dia hanya melibatkan hubungan dia dengan isteri dia sahaja. Tengok lepas tu, isteri aku telah berzina, dan tak ada sebut siapa lelaki itu. Jadi lelaki tu dia dakwaan lain pula. Sebab kalau dia nak tuduh lelaki tu, dia kena ada 4 saksi kan. Jadi ni hukum ni hanya khusus untuk hubungan dia dengan isteri dia sahaja. Itulah Islam ni, dia realistik kan. Kalau orang tu salah, orang tu pula kan, jangan libatkan orang lain. Lepas tu kalau ada kes yang Ma'iz datang mengadu pada Rasulullah kan, kata dia berzina. Begitu juga ada kes seorang perempuan dikenali dengan Al-Ghamidiyah datang mengadu berzina. Kedua-duanya dihukum. Nabi tak tanya kamu berzina dengan siapa, tak ada. Nabi hukum dia je. Kan? Bila berzina mestilah ada pasangan kan. Jadi yang pasangan tu dia datang mengaku, dia mengaku lah kan. Kalau dia tak mengaku, tak ada nak dicari tangkap siapa dia. Dia tak tahu siapa nak kan. Kalau orang nak ni dia kena bawa saksi lah. Ni zina, rogol lain cerita. Rogol ni jenayah lain pula. Faham tak? Ni bab zina, suka sama suka ni. Kan kalau wanita tu dirogol kan, lelaki tu memang telah melakukan satu jenayah lain. Itu lain pula. Cerita ni nak cerita rogol, nak cerita zina kan. Okey. Jadi itu sumpah dia. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Dia hendaklah menyebutnya sebanyak 4 kali. Tadi sumpah tadi. Jika isterinya hadir di situ, dahsyat betul ya. Dia hendaklah menunjukkan tangannya ke arah isterinya setiap kali menyebutnya. Saya bersumpah bahawa isteri saya ni kan telah berzina. Gitu ya. Dahsyat, memang memalukan betul ya. Kemudian pada kali yang kelima, selepas dinasihatkan, maknanya bila dia dah bersumpah 4 kali, hakim kena stopkan dia dulu dan beri peringatan. Ni kamu ni nak sebab yang kelima tu dia nak kena kata Allah laknat ke atas dirinya kalau dia dusta. Jadi hakim kena ingatkan dia sebelum dia sebut Allah laknat ni. Ingat ni betul ni, pasti akan berlaku laknat tu kalau kamu dusta. Jadi maknanya dia diperingatkan. Hakim jangan biar je terus yang kelima. Jadi sebelum dia ucapkan yang kelima, hakim kena peringatkan dia. Jadi kalau dia hakim dah peringatkan, dia nak teruskan juga, teruskanlah. Okey. Kemudian pada kali yang kelima, selepas dinasihatkan dan diberi peringatan oleh hakim supaya tidak berbohong, suami hendaklah berkata, aku dilaknat oleh Allah jika aku berbohong. Ya, jadi dalilnya inilah ayat Quran ni, surah An-Nur ayat 6 hingga 7. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi, saksi-saksi yang mengesah tuduhan dia itu, iaitu hanya dirinya sendiri, maka
persaksian yang sah pada syarak bagi seseorang yang menuduh itu, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya dia dari orang yang benar, dan sumpah yang kelima hendaklah dia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia daripada orang-orang yang dusta, ya. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi, laknat Allah ke atasnya, in kana minal kadzibin, kalau dia dusta. Kalau dia kalau isterinya tak berzina, dia tuduh je kan, jadi dia kena cakap macam tu. Okey, daripada hadis, samalah cerita dia ni yang tadi. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki Ansar datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, apakah pendapat kamu jika seorang lelaki mendapati isterinya berdua-duaan bersama-sama lelaki lain? Adakah dia boleh membunuhnya atau apakah yang perlu dilakukan? Selepas itu Allah menurunkan ayat Al-Quran mengenai perkara tersebut, iaitu ayat li'an seperti di atas. Sabda Nabi SAW, Allah telah menjelaskan hukumnya terhadap masalah kamu dengan isterimu. Sahal berkata lagi, kedua-dua pasangan tersebut telah melakukan li'an di masjid dan aku menyaksikannya. Dalam riwayat lain disebut, kalau kedua-duanya telah melakukan li'an, aku dan orang ramai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya telah melakukan. Okey, Ustaz. Tapi Ustazah nak cerita sikit sambungan ayat ni, ya. Bila Allah kata suami yang menuduh isteri dan dia tak ada saksi kecuali diri dia, dia hendaklah bersumpah 4 kali. Kali kelima dia hendaklah berkata Allah laknat dirinya sekiranya dia dusta. Okey. Ni ada kat sini, ya. Tak apalah, Ustazah baca ni dulu lah, lepas Ustazah akan sambung balik, ya. Hukum-hukum hasil daripada suami meli'an isteri. Apabila suami meli'an isterinya mengikut cara yang disebutkan di atas, ia melahirkan 5 hukum, iaitu pertama, suami tidak dikenakan hukuman hudud, iaitu kesalahan qazaf. Jadi terlepaslah. Okey. Yang kedua, isteri wajib dikenakan hukuman hudud, iaitu kesalahan zina, kecuali dia juga melakukan li'an. Jadi maknanya bila suami dah bersumpah 4 kali 5 kali ni, isteri akan ditanya, kamu mengaku ke tidak atas tuduhan tu. Jadi kalau dia mengaku, maka dia dikenakan hukuman zina lah, sabitlah dia berzina. Gitu. Kecuali dia melakukan li'an juga. Inilah ayat yang belakang ni dia sebut macam mana cara isteri nak melakukan li'an tu. Ayat itu Ustazah nak cerita panjang sikit. Okey. Yang ketiga, hubungan perkahwinan antara mereka berdua terbatal. Maksudnya putus hubungan, tak boleh jadi suami isteri dah. Menafikan kandungan atau anak yang dilahirkan adalah anaknya, dengan itu anak tersebut tidak boleh dibinkan atau dinasabkan kepada suami dan hendaklah diserahkan kepada isteri. Okey. Mereka diharamkan berkahwin selama-lamanya. Bukan kahwin mereka berdua lah, ya. Nak kahwin lain tak ada masalah. Bukan tak boleh nak kahwin, tapi tak boleh nak kahwin mereka berdua tu. Hadis ada menyebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta seorang lelaki dan isterinya melakukan li'an. Dengan itu ternafi, iaitu tidak diketahui siapa yang menyebabkan anak tersebut lahir. Selepas itu baginda memisahkan mereka berdua dan menyerahkan anak tersebut kepada isterinya. Okay. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, berlaku dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengenai pasangan suami isteri yang melakukan li'an. Mereka berdua dipisahkan dan tidak dibenarkan berkahwin selama-lamanya. Maknanya tak boleh nak rujuk dah lah. Ya. Jadi kalau ada anak pun tak boleh dipinkan kepada suami itu. Anak yang bersabit dengan li'an lah, bukanlah anak sebelum tu terbatal lah. Kalau ada anak sebelum tu tetaplah sah kan. Tak adalah habis semua batal anak yang berkaitan dengan li'an ni sahaja. Okey, cara isteri melakukan li'an. Yang ini sangat menarik ya. Li'an yang dilakukan oleh suami akan menyelamatkannya daripada hukuman hudud, kesalahan qazaf. Ya. Li'an yang dilakukan oleh isteri pula akan menyelamatkannya daripada hukuman hudud kesalahan zina akibat daripada li'an yang dilakukan oleh suaminya. Jadi tadi suami dah li'an, kalau isterinya tak li'an balik, maka sabitlah dia berzina dan dia dikenakan hukuman. Jadi kalau dia li'an balas, maka dia terlepas daripada hukuman zina, suami pun terlepas daripada qazaf. Kan? Bukanlah kata bila isteri meli'an, suami pula kena hukuman qazaf. Tak ada. Dua-dua terlepas ya. Li'an isteri ialah dia berkata, aku naik saksi demi Allah, si fulan berbohong dalam tuduhannya yang mengatakan aku berzina. Kan? Wa yadra'u anhal azab an tashhada arba'a syahadatan billah innahu laminal kazibin. Bahawa suami itu berbohong ya. Hendaklah diulang sebanyak 4 kali, dan pada kali kelima dia hendaklah berkata, kemurkaan Allah menimpaku sekiranya dia berkata benar. Apabila beliau berkata demikian, hukumnya iaitu hukuman hudud kesalahan zina tidak dikenakan ke atasnya. Jadi cuba kita perhati ya, ayat ni sangat menarik. Masa dah habis ke? Sikit lagi ya. Okey, Allah kata wa yadra'u anhal azab. Wa yadra'u anhal azab, dan bagi menghindarkan hukuman siksa kepada isteri tadi. Anha tu isterilah ya, al-azab. Seksa ni maknanya sebab lah tu lah. Seksa hukuman zina tu ya, bukan seksa akhirat ni. Nak mengelakkan daripada dia kena hukuman zina. Antashhada arba'a syahadat billah, hendaklah dia bersaksi 4 kali dengan nama Allah. Innahu laminal kazibin, bahawa suaminya tu bohong, dusta. Okey. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan yang kelima, dia hendaklah berkata ghadaballahi 'alaiha, kemurkaan Allah ke atasnya sekiranya suami dia benar. Jadi apa yang menarik kat sini, yang pertama, macam mana Islam dia melayan dengan adil antara lelaki dengan perempuan. Jadi suami dia nak tuduh dia, suami dia bersumpah berapa kali? 4 kali. Isteri nak tolak tuduhan, dia bersumpah berapa kali? 4 kali juga. Tak adalah kata sebab perempuan kena 8 kali sekali ganda. Tak ada. Maknanya sama taraf je lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki boleh diterima dengan sumpah 4 kali, perempuan pun boleh diterima dengan sumpah 4 kali. Jelas. Tak ada diskriminasi, tak ada rendah-rendah keupayaan dan taraf wanita. Sama. Tapi yang menariknya, dan yang kelima, isteri kata ghadaballah, kemurkaan Allah ke atas dia. Yang suami kata apa? Laknat Allah. Jadi ustazah pening juga nak cari tahu, apa beza laknat dengan ghadab ni? Kenapa untuk suami Allah kata laknat? Kan? Suami kata laknat Allah ke atasnya. Kenapa isteri Allah suruh kata murka? Jadi saya baca beberapa pandangan, kebanyakan dia ulama kata ghadab lebih teruk daripada laknat.
Tapi alasan dia saya tak faham. Sebab ada yang kata ghadab lebih besar daripada laknat, sebab ghadab itu ghadab lawan dia redha kan, marah, benci. Lawan dia redha. Jadi ghadab ini menjadi sebab laknat kan, sebab dia bencilah dia laknat. Tapi kadang-kadang itulah ya. Jadi ustazah rasa macam tak puas hati. Tak puas hati jawapan tu. Ustazah cari lagi. Akhirnya ustazah jumpa satu pendapat. Dia kata laknat lebih teruk daripada ghadab. Dia kata ini alasan dia. Sebab apa? Sebab dia kata orang benci tak semestinya dia laknat. Tapi orang laknat, orang kena laknat tu mesti dah dia dibenci. Betul tak? Kan dia kata kalau orang tu benci seseorang, tak semestinya sampai dia laknat orang tu. Laknat tu macam buang tadi kan sikit. Dia benci, tak suka, ada juga dia benci, tapi tak ada sampai dia halau. Macam kita katalah kalau mak kan dia benci anak kan, ada yang halau, jangan duduk lagi rumah aku, pergi kan. Tapi ada terkadang dia tak suka anak tu, tapi tak adalah dia halau kan. Cuma tak ada jumpa kan, tak ada selisih macam tu, tapi tak ada kata jangan duduk rumah aku, keluar. Ada tak? Ada tak? Benci tapi dia tak halau kan. Jadi ustazah baca yang tengok yang ni, rasa lebih boleh terima. Maknanya laknat lebih teruk daripada ghadab. Dan di bukti dia kata makhluk yang paling jahat apa? Makhluk paling jahat sekali yang kita tahu, iblis kan? Betul tak? Makhluk paling jahat ialah iblis. Dan dalam Quran tidak ada Allah kata dia ghadab pada iblis. Tapi ada tiga kali ke Allah kata iblis kena laknat. Jadi kalau ghadab tu lebih teruk daripada laknat, mesti Allah kata iblis tu dia ghadab, dia benci. Tapi Allah tak ada Allah kata dia ghadab, tapi dia laknat. Laknat tu memang kemuncak kebencian. Halau. Okey. Jadi ustazah rasa lagi ni. Pasal dia buat alasan kenapa suami kena laknat, kenapa isteri kena ghadab. Kan, kenapa suami kena laknat, kenapa suami kena ghadab, isteri kena ghadab. Dia kata suami ni dia ada pilihan. Dia tak terpaksa untuk tuduh isteri dia. Sebab tadi dia kata dia terpaksa kan kat sini. Dia kata ajaran Islam ni kan, dia lebih suka kita tutup keaiban orang. Jadi kalau suami ni dah nampak ada isteri ni jahat apa semua, dia tak semesti dedahkan. Dia boleh cerai senyap je. Kan? Pakat, aku dah tahu dah kau buat jahat, tapi aku tak nak dedahkan. Anak tu kau ambil lah, aku tak ngaku. Senyap, pergilah. Kan? Dan isteri dia pun tak malu, dan anak yang lahir tu pun tak aib. Kan? Nanti kalau kita bayangkan dia li'an kat masjid tu kan, kalau isteri dia beranak, macam mana masyarakat pandang kat isteri, dan macam mana kesan jiwa pada anak tu. Jadi dia kata sebab itu kalau dia bohong, dosa dia sangat besar sampai dia kena laknat. Sebab apa? Sebab dia ada pilihan untuk dia tak dedah. Jadi kalau dia pergi dedahkan padahal itunya salah, dia kena laknat. Itu dia punya alasan lah. Dan isteri pula dia kata dia ada alasan untuk dia tak mengaku walaupun dia salah. Sebab apa dia kata? Bayangkan depan orang ramai ni, untuk dia mengaku dia berzina, di mak ayah dia ada, makin anak-anak dia ada. Kan nanti lahir pula anak ni, nanti orang cop ni anak zina. Jadi dia ada alasan untuk dia tak mengaku dia berzina. Jadi dia ada alasan kuat untuk dia bohong, kata dia tak berzina, demi kemaslahatan
keluarga, air muka keluarga, air muka anak-anak. Jadi maknanya memang dah dia berdosa. Dia berdosa, berdusta tu. Tapi dosa dia ada sebab yang kuat. Sebab itu dia tidak sampai kena laknat, tapi dia kena rabak. Itu Ustazah dengar tu, wih, rasa macam rasa aku boleh aku lebih dekatlah dengan pandangan ini berdasarkan pandangan majoriti kata ghadab lebih besar daripada laknat tu, wallahu alam kan. Jadi terpulang dan Ustazah cuba cerita apa yang Ustazah cuba carilah kan alasan kenapa yang tu Allah sebut laknat, Allah suruh sebut laknat, yang ni Allah suruh sebut ghadab. Menarik tak? Kan? Jadi 2 poin kat sini, maknanya lelaki dan perempuan sama kuat sumpah dia. Lelaki 4, perempuan pun 4. Jadi beza, kalau lelaki, kalau dia bohong dia kena laknat. Kalau perempuan, kalau dia bohong dia kena ghadab. Okey, kemudian kita akan sambung syarat-syarat li'an yang paling penting. Ni cukuplah dulu kan. Okey. Ya? Kalau boleh tak buat tak payah. Ya. Sebab bayangkan malu, tahu kan? Bukan malu diri saja ni, keturunannya, keluarganya, masya-Allah. Yalah, buat dosa tu lagi lah teruk kan. Tapi buat dosa ada perluan nak taubat kan. Okey. Okey, insya-Allah Ada lagi soalan? Sekarang ni asal cepat kan. Okey. Tak ada Okey, tak ada, insya-Allah. Kita insya-Allah mudah-mudahan kita dapat panjang umur lagi nak sambung untuk syarat-syarat li'an yang paling penting. Okey. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua yang berada di online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.